Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Step AI ingin memperkenalkan sebuah inovasi yang bernama Flood Scanner. Inovasi ini merupakan inovasi pertama di dunia yang mengesan paras air banjir menggunakan AI. Sebab utama kami melaksanakan inovasi ini adalah kerana banjir kilat merupakan satu fenomena alam yang sering terjadi di Malaysia. Kebanyakan penduduk tidak sempat bersiap sedia untuk menghadapi bencana ini. Jadi dengan adanya projek ini, kami dapat mengurangkan risiko kehilangan harta benda dan juga nyawa. Sekarang, saya akan menerangkan beberapa bahagian yang terdapat di dalam projek kami. Pertama sekali, sungai. Bahagian sungai dilengkapi dengan penanda aras air yang terbagi kepada 3 aras. Yang pertama, aras selamat yang berwarna hijau. Yang kedua, aras berjaga-jaga berwarna kuning. Dan akhir sekali, aras bahaya yang berwarna merah. Seterusnya, projek kami juga dilengkapi dengan bahagian darat. Bahagian darat dilengkapi dengan house control yang akan terapung apabila banjir berlaku. House control juga akan mengawal dan mengalert penduduk sekitar di dalam rumah ini. Di dalam rumah ini juga terdapat wayar yang tersambung dengan sensor yang dilengkapi dengan AI. Di dalam rumah ini juga terdapat siren yang akan bermeri jika banjir yang besar berlaku. Flood scanner kami menggunakan teknologi AI iaitu Tide Chamber Machine yang akan membaca aras banjir. Terdapat 3 situasi iaitu aras selamat, aras berjaga-jaga dan aras bahaya. Situasi sekarang ialah paras air banjir berada di dalam zon selamat dan tidak melebihi zon berjaga-jaga. Ia juga tidak melimpahi daratan. Seterusnya, seperti yang kita lihat dalam AI ini, aras selamat merupakan 100% di dalam bacaan berbanding bacaan yang lain. Apabila hujan lebat, paras air banjir akan perlahan-lahan meningkat. Seperti yang anda lihat sekarang, paras air banjir akan meningkat ke aras berjaga-jaga. Dan seperti yang kita lihat di dalam AI ini juga, aras berjaga-jaga juga merupakan bacaan yang paling tinggi. Apabila aras air banjir meningkat, house control akan terapung dan memberi isyarat kepada sistem AI dan kemudiannya mengeluarkan isyarat kepada para penduduk agar berpindah dengan segera. Seperti yang anda lihat sekarang, aras air akan meningkat ke aras bahaya. Di dalam sistem AI juga menunjukkan bacaan sebanyak 100% dan kemudian ia mengeluarkan bunyi melalui rumah kediaman penduduk-penduduk agar berpindah segera. Kesimpulannya, dengan penggunaan AI pada zaman sekarang, projek kami memberi impak yang besar kepada dunia. Ia juga mengurangkan risiko kematian dan juga kemusnahan harta. Kami juga sedang berusaha untuk mendaftarkan projek kami di bawah nama MyIPO supaya tidak diciplak oleh orang lain.